Pelakon popular Ukasha Senrose dilaporkan telah memfailkan permohonan cerai terhadap suaminya yang juga pelakon Kamal Adli di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 1 Oktober lalu. Ukasha atau nama penuhnya Nick Zaris Ukasha Nixon 33 hadir ke mahkamah pada Rabu sekitar jam 9 pagi tadi bagi menghadiri prosiding sebutan kes cerai kali pertama. Prosiding pertama kes perceraian pasangan pelakon itu berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan. Di sini pada Rabu terpaksa ditangguhkan ke 28 Oktober ini berikutan pihak defendan tidak hadir. Peguam syariah mewakili Ukasha, Nur Farhana Abdul Manaf berkata, prosiding tidak dapat diteruskan selepas Kamal tidak menghadirkan diri ke mahkamah walaupun telah dimaklumkan mengenai tarikh sebutan berkenaan. Menurut Nur Farhana, prosiding pada minggu depan akan bertujuan mengukuhkan pengesahan sama ada pihak defendan bersetuju atau tidak dengan tuntutan cerai yang difailkan anak guamnya. Plaintiff memfailkan perceraian di bawah Seksyen 47 dengan alasan biasa, iaitu tiada persefahaman. Oleh kerana anak guam merasakan tidak boleh meneruskan perkahwinan, maka keputusan untuk bercerai terpaksa diambil walaupun bukan sesuatu yang mudah. Tambahnya, pelbagai usaha telah dilakukan bagi menyelamatkan rumah tangga berkenaan sebelum Ukasha akhirnya nekat. Kalau ikutkan memang pelbagai usaha supaya tidak terjadinya tuntutan perceraian ini, tapi kita serahkan kepada jodoh. Kalau tidak, inilah pengakhiran Ukasha. Nur Farhana turut mengesahkan bahawa permohonan cerai difailkan pada 1 Oktober lalu, namun sehingga kini Kamal tidak menunjukkan sebarang usaha memujuk atau memperbaiki keadaan. Apa yang dimaklumkan oleh Ukasha, tiada sebarang usaha atau sesi pujukan daripada pihak Kamal. Saya tak pasti kalau sebaliknya, tetapi setakat ini tiada, katanya. Dalam pada itu, peguam berkenaan juga enggan mengulas mengenai dakwaan wujudnya orang ketiga atau sebarang spekulasi membabitkan kerjaya Kamal, kerana perkara itu akan dibicarakan dalam prosiding di hadapan hakim. Sepanjang sesi temu bual bersama media, Ukasha banyak berdiam diri dan sekadar menggeleng kepala apabila diajukan soalan, namun sempat menitipkan pesanan ringkas kepada suaminya agar memberikan kerjasama kepada mahkamah. Saya cuma harap dia, Kamal, beri kerjasama. Jangan buat tidak hadir begini, saya pun ada kerja saya. Sebelum ini, rumah tangga pasangan terbabit dilaporkan mula bergolak sejak April lalu, namun bukan disebabkan kehadiran orang ketiga. Difahamkan mereka sudah tidak tinggal sebumbung dan Ukasha kini menetap di rumah ibunya. Okey, apa yang tidak memudahkan diri saya dan pihak saya seteruskan, dan juga anak saya. Sebagai spekulasi dalam kalangan netizen mengenai status rumah tangganya. Untuk rekod, Ukasha dan Kamal disatukan sebagai suami isteri pada 5 November 2021 dalam majlis pernikahan yang diadakan di Janda Baik Pahang. Pasangan itu turut dikurniakan seorang cahaya mata perempuan, Aura Utaira. Marilah kita sama-sama doakan semoga hubungan mereka berdua kembali pulih dan terus berbahagia hingga ke akhir hayat. Dan pihak defendant, Cik Kamal Adli pun tak hadir. Adli tak hadir tapi diwakili oleh peguam syar'i. Jadi disebabkan ketidakhadiran pihak defendant pada hari ini, kita tak dapat meneruskan kes. Kita terpaksa tangguh kepada tarikh yang akan datang pada minggu depan. Puan Ukasha. Itu saja setakat ni. Puan kita maklumkan. Satu hari bulan memang confirm tarikh yang pihak plaintiff kita filekan. Ya, betul. Puan, kalau boleh tahu tujuan perceraian tu dibuat atas apa? Tujuan perceraian alasan biasa, tiada persefahaman. Kalau under Section 47 memang alasan tiada persefahaman. Untuk alasan yang lebih, kita tak boleh nak kupas kat sini lah. Sejak bila? Dia nak tentukan tiada persefahaman sejak bila tu? Bila once kita dah rasa diri kita tak boleh proceed dengan perkahwinan, kita akan buat keputusan. Bukan mudah. Okey? Itu je. Tapi tak. Kisah khabar sebab Ukasha katanya dah tak serumah, betul ke? untuk yang tu, kalau ikutkan memang berbagai usaha lah supaya tak terjadinya untuk tuntutan perceraian pada hari ini. Tapi kita serahkan kepada jodoh. Kalau ada. Kalau tak ada, inilah pengakhiran Puan Ukasha. Dan kita tengok pada 28/10 macam mana pendirian pihak defendant, sama ada setuju atau tidak untuk lafaz perceraian. Puan, daripada 1 Oktober tu sampai ke tarikh hari ni kan, adakah defendant ada cuba untuk berusaha memujuk Ukasha ke macam mana? Tidak ada usaha untuk perkara itu? Apa yang dimaklumkan, tiada. Saya tak pasti kalau sebaliknya. Setakat ni tiada. Ukasha